Okey, nak tak belajar data yang banyak macam ni. Ini contoh data ni, data 2024 lah. Ini the real data lah dekat dalam Malaysia. Contoh sampai ke data semua sekali dapat lebih kurang 800,000 lah. Kita convertkan kepada visualization macam ni. Nampak 800,000 tadi, 46,000. Okey, dia bukan setakat data yang penuh dia dapat, bahkan location kita boleh tengok dekat mana, kita boleh tengok data kereta mana yang banyak, dan interaktif juga. Contoh macam ni, kita tekan nampak dia fokus untuk Pro 2 saja, dan kiriman dia sebagainya lah. Ini real data lah. Jadi kalau nak, stay tune. Kalau ada siapa-siapa yang nak buat visualization, boleh komen nak data apa yang untuk aku tunjuk, boleh.